Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Petang ni Abi? Ya. Lagi dia bagi soalan petang ni tentang kita berada dalam slot tanya Dr. Azizan episod 2 Yes. 2016. Apa soalan dia petang ni Abi? Okey, baru ni kan saya baca dalam bernama mengenai rakyat Malaysia tidak mencukupi untuk mempunyai tabungan untuk bersara. Itu kajian daripada HSBC. Report lah. Artikel lah. Dia kata 91% orang yang berumur 45 tahun ke atas tidak bersedia untuk bersara. Maksudnya Maksudnya dia kena kerja sampai time. kalau pension 60 dia boleh macam tu. Okey. So Soalannya, apa pandangan doktor dalam hal ini? Pandangan saya. Okey begini, pandangan saya kabur. Okey. Okey, gurau. Dia macam ni. Masa ni umur saya hari ni pula tahun ni insya-Allah bulan 11 ni 42. Okey. Nah, ceritanya adalah pada umur saya 18 dulu, saya dah diajar topik ni oleh seorang Cina. Businessman, dia tukang kilang kayu. Dia tanya saya soalan ni. Dia tanya, kalau kau hidup lama, kau nak buat apa? Alright. Kalau hidup lama kau nak buat apa? Nak kerja sampai bila? So saya cakap, manalah saya tahu orang kerja sampai bencin kan. Lepas tu dia kata, kau nak pencen, so kau ada duit tak nak bencin? Tu soalan dia tanya masa tu. So dia ajar saya satu benda which saya boleh share sekejap. Namanya adalah macam lifeline. Lifeline. Okay. So lifeline ni macam ni. Minta pen power sikit. Punya pensel tu lah macam power sikit. Okay. Editor memang buat pensel lah. Okay. Lifeline. Dia macam ni. Katalah sekarang ni, bayangkan kalau kita ni, saya selalu cakap pasal persediaan kan Nabi. Saya cakap pasal persediaan. Kalau kita meninggal esok lusa, ataupun kita adalah sampai masa kita pergi, tak apalah. Kalau seandainya saya cakap kalau tak mati macam mana kan, kalau panjang umur kan macam mana, kalau masa sampailah, kalau panjang umur macam mana. So ini adalah topik yang berkaitan dengan, katalah kita lahir kosong dan katalah kita boleh hidup insyaAllah panjang umur sampai umur 70. Kalau anyway kita meninggal, kita kena bersedia lah, of course, sentiasa. Tapi kalau kita tak meninggal lagi, so katalah macam masa tu umur saya 18, saya ditanya sampai bila saya nak bekerja. Saya cakap ayah saya kerja kerajaan 55 lah. So dia, kalau betul dia kata kalau masa tu pencen, adakah dia mampu untuk survive 55 sampai 70 nanti? Kan daripada 55 nak ke 70 kan kita ada lagi 15 tahun. Yes. Kalau katalah pada umur 55, dalam akaun kita simpanan EPF hanya ada say 200,000. Bermaksud kalau 15 tahun, okay, kita ambil 300,000 kat sana. Okey. Bermaksud setahun kita hanya boleh belanja berapa? Kita ada 300,000 15 tahun. Bermakna kita boleh belanja setahun lebih kurang hanyalah 20,000 je. Sikit ya. Betul tak? Kalau 10 tahun 200,000. Ya. Betul tak? Memang 20. So 20,000 lah setahun. So kalau kita ada simpanan 300,000 daripada EPF, kita hidup panjang lagi 15 tahun, kita hanya boleh belanja 20,000 sebulan. Sorry, setahun. Setahun 20,000, sebulan berapa habis? Sebulan baru lebih kurang 1,000 lebih. Tak sampai 2,000 pun. Ini adalah akan datang tau. Katalah sekarang ni umur saya 42. Kalau lagi 55, katalah saya kerja kerajaan ke kerja biasa, swasta. Umur saya 55, saya lagi 20 tahun, 15 tahun nak kena survive, insyaAllah panjang umur. Bermakna saya hanya ada 20,000, boleh belanja 1,000 lebih tau. Masa tu, dengan kadar inflasi, kos duit yang makin menyusut, agak-agak cukup tak 1,000 lebih masa tu? Yang 1,600. Jadi apa berlaku? Pada masa tu lah, banyak berlaku hari ni, orang terpaksa bekerja. Bukan 2 kerja lagi dah, 20 kerja katanya. Kalau ada anak-anak yang baik, anak yang soleh, anak yang macam kerja dia bagus atau bisnes dia bagus, dia bagi balik, bagus. Tapi kalau dia adalah anak yang toleh, kan? Toleh. Dan dia juga macam tak mampu pula nak bagi kita, dia pula minta kita balik, jadi macam mana selamat hari raya? Jadi apa yang dia cakap ni sebenarnya bukan hari ni, sebenarnya ni benda ni dah berlaku lama. Sebenarnya kita kena faham benda ni. Kita kena faham proses ni. Kita kena faham macam mana nak cakap ada orang kata duit tak penting, kita hidup akan mati. Betul lah. Tapi sementara kita hidup ni, keluarga kita macam mana? Anak kita macam mana? Jadi kena plan. Semua benda ni kena ada sedikit planning lah. Kan? Ada kisah dia lah, Abi. Kisah dia tentang sahabat dia nak tinggalkan unta ke apa benda, kambing. Sayyidina Abu Bakar ke siapa, dia tak nak tinggalkan. Lepas tu dia tak ikat. Dan Rasulullah cakap, kau kena ikat, kau kena tambat dia. Dan aku serah pada Allah, dia kata. Tak,
kau kena ikat juga. Lepas tu baru kau serah pada Allah. Maksud kita kena buat berusaha, lepas tu baru kita serah balik pada dia. Jadi inilah benda yang kita cerita kat sini adalah Islam tu adalah sangat cantik yang sepatutnya kita gunakan ilmu. Kan dia kata untuk kejayaan dunia, untuk kejayaan akhirat. Iya. Kan? Jadi kalau kat dunia ni, sekarang kita tengah hidup ni, kita tak buat terbaik dengan apa yang kita ada. Kita tak guna akal. You know, kita follow sistem-sistem biasa yang macam kerja sampai pencen, kau dah habis kerja lagi. You know, dan ada orang terpaksa macam masa umur 55. Nak kerja apa? Siapa nak ambil you kerja? Kan? Unless you're running business. Itu je lah. Atau daripada sekarang you dah build sesuatu dan you ada saving yang cukup. Ini semua nak kena plan. Okey. So you tanya adakah ini betul? Adakah survey ni betul? I tak tahu survey ni betul tak betul. Tapi point I adalah memang kena bersedia. Siapa pun. Tapi memang itu berlaku kan? Of course, itu sedang berlaku. Okey, kalau macam tu daripada 45 tahun ni, kalau nak another 15 tahun lagi 60. Misalnya kalau pension 60 kan. How much they have to have dalam akaun sendiri? Okey, kita ambil contoh macam ni. Senang. This is very good question. Minta maaf, ambil masa lebih sikit. Katalah sekarang ni kita ambil dividen. Okay. Average dekat dalam pasaran. Katalah kita ambil saya dengar ini Tabung Haji announce 8% kan. 5 campur 3. 3 tak dapat kot. Kita dapat 5 je. Sebab apa? 3 tu untuk orang yang nak pergi haji. 5 saja orang yang tu dapat. I think lah, I'm not sure. Tu kena check sendirilah. Point I adalah, katalah kita ambil average 10% lah kata. Tak tahu ada tak 10% biasa kat luar. So katalah 10%. Bermakna kalau you punya simpanan pada you pencen nanti siap ada 1 juta, you tak boleh belanja duit ni tau. Duit ni you masuk satu tempat yang boleh bagi you say 10% setahun, then you akan dapat 100,000 setahun. Itu yang angka simpanan. Mana kena simpan 1 juta masuk sepanjang hidup kita kerja. Simpan 1 juta, umur 55 nanti kita ada 100,000 EPF ke apa kan. Kita akan dapat 1 juta. Duit ni kita jangan belanja. Kita masuk tempat yang boleh bagi dividen 10%, kita akan dapat 100,000 setahun dividen. Sebab kalau kita dah belanja semua, nanti dah habislah kita kena kerja balik. So 100,000 setahun ni, mana kita boleh pakai sebulan lebih kurang 10,000, 8,000. Pun better lah daripada tadi. Tapi nak kena ada saving 1 juta. Macam? Banyak tu. Orang kerja macam mana nak ada saving 1 juta? Level apa? Takkan level biawak biasa, middle class ke atas, you know? Jadi ini semua yang kita kena berfikir lah. Kita kena berfikir. Kita boleh macam siapa pun buat survey tak kisah, tapi kita kena berfikir, adakah kita bersedia? That's why orang cakap niaga kan. Tak faham. Tapi apalah. So itu point saya. Okay, jangan tanya lagi. Dah panjang lah masa. Tapi very good survey lah untuk kita. Of course good survey, tapi untuk kita berfikir lah. Yes. So kita sharing ni sebenarnya I think very good question lah yang kita tanya pasal ni. Kita kena start berfikir. Alhamdulillah saya bersyukur umur saya 82, Abi. Umur saya 18 lagi saya dah ditanya soalan ni. Dan alhamdulillah Allah bagi saya kesedaran untuk awal. That's the reason why I tak nak bekerja sekejap, I nak business walaupun mula-mula fail. You know why? Because when we start to do business, kita ada mentor, benda tu kita akan nampak jalan tu insya-Allah. So the whole idea revolution yang kita nak bawa adalah orang Melayu especially, kita kena start business. Kan? Apa saja yang berlaku kat keliling kita ni, kalau kita semua ada business kita, foundation kita tak risau. I bagi example lah. Okay, kita cakap orang Melayu ada subsidi. Betul? Tapi adakah kita guna dengan baik? Okay, kita tengok bangsa lain. Tak ada subsidi, tapi dia boleh bina ekonomi dia boleh business dia boleh beli bangunan dia. You know, so point dia adalah jangan jadikan subsidi itu satu isu ke tidak ke. Kita jadikan macam, kalau kau nak berniaga, kau berniaga dan belajar berniaga. Sebab mudah-mudahan kalau banyak duit, rasa macam banyak sangat duit, aku mati tak bawa, dan sedekah di rumah. Banyak madrasah perlu bantuan. Kan? Selain daripada nak buat stadium ke apa kan. Ya? Kan? Selain daripada nak buat benda tu, boleh buat benda lain. So point dia macam tu. Alright. So habis dah. Okay, banyak sangat cerita ni. Okay, thank you. Itu je untuk hari ni dah. Okay. So kita jumpa lepas dari sini lah. Kita ada. InsyaAllah. Kita jumpa. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa ada soalan tentang business, marketing, any soalan tentang tu, tanya dekat komen. InsyaAllah kita cuba jawab. Ya, insyaAllah. Untuk next session. Alright. Terima kasih. Bye.